Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu perkara yang tidak salah di sisi undang-undang negara bukan bererti halal di sisi agama kita. Kita nak beratur beli nombor, tidak ada polis menangkap kita, bukan bererti itu halal dibolehkan dalam agama kita. Kita nak masuk kasino, nak main jackpot, nak berjudi, tak ada polis yang tahan kita, bukan bererti halal di sisi agama kita. Kita nak jual beli yang berkaitan dengan riba, yang berkaitan dengan judi, tak ada orang nak saman kita, nak tangkap kita, bukan berarti itu halal di sisi agama. Kita harus faham, kita orang yang beragama Islam, kita harus patuh dengan undang-undang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam, bukan mengatakan kita pun boleh melakukan serupa. Malah kita harus sedar yang kita ini harus bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang halal, tentang haram apa yang kita lakukan, tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah, berwaspadalah.